saya bantu akak juga. Janganlah bunyi-bunyi ambulans. Ada ular. Tak pasti lagi. Okey? So cara dia mudah. Okey? Akak masukkan tangan akak. Jangan macam tu dah. Jangan serius senyum. Okey? Dah semalam dia dah kena tampar dah. Okey. Masuk tangan. Dalam kotak cari. Bila dah jumpa, bagi keluar. Dan jangan campak ke depan kak Ahli keluarga akak siapa yang datang? Dapat foto pakai tangan. Semua dah balik lah. Husband. Abang. Abang mana? Okey, tak apa. Abang depan ni tengok. Esok akak viral TikTok. Okey, akak saya ke belakang. Okey, yang orang depan adik-adik akak abang-abang. Ni apa yang berlaku di belakang ni? Okey, berjanji dengan saya ya. Bila kotak hitam ni akan ditalih, dia akan pusing. Yang depan kita semua akan dapat tahu apa yang ada dalam di kotak. Cuma akak Aisyah yang tak tahu. Tapi kita semua jangan bagi tahu, jangan bagi isyarat, jangan bagi clue-clue. Boleh? Janji? Kita bagi surprise dekat kakak. Boleh ya? Kalau orang mungkin janji, saya akan panggil lagi satu orang. Tapi bukan ini ya, itu permainan lagi berbahaya. Okey. Okey, akak tak boleh tengok dengan intai-intai. Itu kita tak tahu lagi kak. Okey, ini fear factor macam fear factor. Akak ingat fear factor ya. Okey, cuma akak tengok depan. Tengok abang, tengok abang. Say hi tu abang. Hi. Okey. Mata tengok depan, tangan masuk dalam. Tapi jangan laju-laju ya, jangan keluar kabut. Selagi benda tu terkejut, akak pun terkejut. Okey, pelan-pelan masuk tangan, cari. Dah rasa, bagi keluar. Kau kenal hari ni. Okey. Okey akak. Okey sedia. Masukkan tangan. Okey pelan-pelan. Jangan tengok. Kalau tengok tak jadi kak. Okey masuk tangan kak. Boleh. Dia ada sebelah kak. Boleh kena cuba kak, Boleh. Okey masuk tangan bismillah. Okey tak apa, masuk tangan pelan-pelan. Minum dah. Masuk. Duduk. Okey, cuba kak. Abang bagi tepuk kepada akak kak. Okey, cepat masuk tangan. Boleh. Masuk. Okey, saya tolong kak. Boleh kak masuk. Ada bisik-bisik ya. Okey akak, kita dalam. Boleh kak. Akak lain. Cepat. Okey, ya. Semangat. Boleh. Okey. Pejam mata. Tengok apa dah bagi dah. Green light. Pejam mata masuk tangan. Kak. Boleh. Okey, good. Okey, saya bantu akak. Okey, akak pejam mata tangan masuk dalam. Okey, jangan kata akak boleh ke? Masuk tangan dulu kak. Cepat. Akak jangan nangis. Saya tak buat apa pun ya. Macam mana ni? Kakak tuan. Nak kita paksa ke atau kita? Biar. Kak, mereka suruh kena buat juga kak. Bang. Ini benda ni kecil kak. Yang ini yang besar, belum keluar lagi. Okey, boleh. Akak dah fikir dah kata boleh. Okey, dekat kak. Okey, masuk tangan pelan-pelan. Okey, masuk tangan dulu. Okey, cuba. Tengok. Tak payah tengok. Pejam mata. Cepatlah. Pejam mata. Abang kata pejam mata. Tak payah tengok. Okey, pejam mata masuk dalam. Cari. Okey. Cepat. Ya, masuk tangan. Jangan tengok. Kita akan berjaya mengeluarkan, kita bagi tepukan kuat-kuat ya. Okey, 1, 2. Agak kami dah bagi clue sikit. Okey, masuk tangan. Okey, cuba. Okey, pelan-pelan. Okey, dah rasa kak? Okey, saya nak bawa kak ni. Sini kak. Akak tangan tu tak cantik kak? Macam hilang jari.
Okey, di sini. Bagilah tepukan sekali lagi kawan. Akak seronok ke akak takut? Okey, ni dia tak takut. Okey, di sini kak. Di sini. Okey, ini ular apa? Ini adalah ular sawa ya. Dia boleh besar, lagi besar sikit saja. Baik. Ular sawa bukan lagi boleh besar. Okay, ini kategori ular sawa ball python ya, sawa pendek. Tapi bukan Malaysia punya, daripada Afrika kita punya ball python ya. Ular ni berbisa tidak berbisa. Ini adalah Hidup abang, eksotik. Siapa-siapa saja abang. boleh bela diri. Abang tengok. Jabatan Penelitian benarkan, tapi dengan syarat kena ada lesen ya. Akak, boleh tak tolong cerita pada semua orang yang ke depan? Okey. Akak pegang dia. Ada basah, licin, merekik, gosok. Licin, basah, terkesak sikit. Okey, sebelah ni ya. Ular tak licin, tak basah, tak berair, tak keluarkan bau. Dia kulit. Pandai. Anda tak percaya boleh Google sekarang. Ular, binatang yang paling bersih adalah ular. Okey, terima kasih Akak. Okey, Akak boleh duduk. Okey, adik-adik yang duduk di sini